carikan rumah 4 bilik 3 bilik air. Bawah 400,000. Nak dekat kelapa sawit. Kau ni macam-macam minta, jangan risau. Rumah yang aku review ni adalah rumah apa yang kau nak. Jom kita review, let's go! Ini adalah bahagian carport dia. Kalau kau tengok sini, memang carport dia betul-betul agak luas. Boleh muatlah 1 biji kereta dan boleh tak 2-3 biji motor dekat sebelah kanan ni. Okey, bahagian awning dah siap. Okey, bahagian atas dah siap dengan awning. Okey, kereta bahagian luar, jom masuk dalam. Okey, ini adalah bahagian ruang tamu dia. Okey, belah kiri ni boleh tak 1 set sofa dekat sini dan boleh tak 1 set TV kat sini. Memang agak nice dia punya ruang. Okey, kat sini adalah bahagian dining area dia. Boleh tak 1 set meja makan untuk 5 ataupun 6 orang makan. Bahagian sini. Okey, kita pergi bahagian dapur dia. Kalau kau tengok, dapur dia agak memajang sebab dah full renovation dan dah siap extend dan siap dengan tabletop. Bukan setakat tabletop sahaja ada, dah siap dengan kabinet bawah. So dah tak payah keluar duit sangat. Okey, belah depan kita ada bilik pertama Okey, ini adalah bilik pertama dia yang belah bawah. Tengok ke kiri dia dan ke kanan dia, ini adalah keluasan bilik pertama dia. Boleh letak 1 set katil single kat sini. Kalau bilik ni nak buat mini office pun letak apa? Kalau parent nak duduk sekali pun tak ada masalah. Bahagian bilik pertama, okey, dekat sini ada juga bilik air yang pertama belah bawah sesuai untuk penghuni bilik bawah ataupun tetamu yang datang. Kereta bahagian bawah, jom kita naik atas. Daripada tangga sampai ke atas, lantai dah full SPC guys. Okey, ini adalah bilik kedua dia. Kalau kau tengok pun, bilik ni agak memanjang, memang agak-agak selesa. Bilik ni sesuai untuk bilik anak bongsu lah. Anak bongsu memang suka bilik macam gini. Lagi-lagi ada lighting dekat luar. Okey, ini adalah bilik ketiga. Luas dia punya bilik ketiga dia sama je, lebih kurang dengan bilik sebelah, agak memanjang. Okey, dekat sini boleh tak 1 set katil kat sini, boleh tak set nak baju kat sini, meja study pun kat sini pun tak ada masalah. Okey, ini adalah keluasan bilik ketiga dia. Okey, ini adalah master bedroom dia. Dia punya keluasan dia tak besar, tak kecil sangat. Belah kiri ada toilet yang tidak berkongsi dengan orang luar. Tapi paling best kat luar ni ada balkoni guys. Tengok sini balkoni dia. Sorry agak hujan. Okey, ini adalah keluasan balkoni dia guys. Rumah ni 4 bilik, 3 bilik air. Harga bawa 400,000 saja. Location area Kelapa Sawit Kulai. Kalau korang berminat dengan rumah ni, boleh tekan link dekat bio. Apa? Ciao.